Alright guys, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di video terbaru Ijat Celoreng. So guys, untuk video kali ni, macam yang korang nampak depan mata korang sekarang ni, dekat atas meja ni ada 20 biji popiah carbonara, air tangan daripada akak Fatihah kita. So guys, sebenarnya nak jadikan cerita, tadi Ijat balik kerja kan, Ijat tengok Kak Fatihah tengah gulung popiah ni lah. So Ijat kata lah, nak rasa satu, Kak Fatihah pun cabarlah Ijat kan. Dia kata daripada makan satu, baik try makan 20 biji. Ijat kata come on lah, setakat benda sedap macam ni kan, takkan tak boleh habis 20 biji popiah macam ni kan. Dia ada dekat depan Ijat sekarang ni. Hai sikit. Hai. Dia tengah gulung popiah. So Ijat nak tunjuk dia segan, dia malu dia kan. Dia teman Ijat. Saya teman awak. Ijat teman Kak Fatihah. Sambil tu Ijat cahut lah. Ijat sahut cabaran Kak Fatihah kita makan 20 biji popiah carbonara, air tangan Kak Fatihah kita. So siapa yang dekat luar sana yang dah pernah rasa popiah Kak Fatihah kita ni, memang kalau makan satu memang tak cukup, dia akan repeat lagi lah. Dia nak lagi kan. Yang dah pernah rasa tu boleh lah komen kat bawah tu kan. Padu ke tak padu kan. Mesti padu ni lah. Sebab tu Ijat tak ada hal je lah kalau setakat nak sahut cabaran makan 20 biji popiah carbonara ni kan. Benda sedap kan. Satu gila tengah panas ni sekarang ni. Tengah panas ni sedap lah nak makan kan. Simple je video kali ni. Ijat akan sahut cabaran Kak Fatihah kita makan 20 biji carbonara, air tangan Kak Fatihah. So let's go. Ini daging ni ayam kan. So guys, dekat depan ni ada dua flavor. Ijat akan rasa ayam dulu, dan kemudian Ijat akan habiskan yang daging. So saya makan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Amin. Panas lagi ni. So kita tengok dulu isi dalam dia. Yang ni ayam. Dengar lah bunyi dia ke. Tengok. Tengok. Inti dia pun banyak guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Gila. Nampak? Creamy. Akak 10 ni sayur lah sebab sedap.